Apa hukum kita bela haiwan, kita biar dia berkeliaran? Hukumnya harus. Kita ada 100 ekor lembu. Pagi-pagi kita lepas, petang baru kita kurung. Harus. Guana tu harus. Lembu dia kalau berjalan, tepi jalan, tak ganggu kenderaan. Lembu dia sampai ke api merah, berhenti. Hijau baru berjalan. Lembu dia kalau ke tanaman orang, pagar-pagar orang, tidak masuk. Setakat jalan saja. Lembu dia nak berak, balik berak rumah. Harus. Jelas lah tu. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Asal harus dulu. Bila jadi haram, lembu dia memudaratkan pengguna jalan raya. Bila jadi berdosa, lembu dia makan harta benda orang. Ingat lembu orang sebelah, makan pokok bunga orang sebelah, baru beli tadi, pasal tani kau berang 10 riyal. Tuan lembu berhutang 10 riyal sampai kiamat. Tak bayar, dosa. Kita beli pokok pelang dalam pack bag tu, hitam tu, 50 riyal. Pelang siang. Benih je, pokok tu baik dah. Bahan dia ayam orang sebelah mampu pokok. 50 riyal, tuan ayam wajib bayar. Tak bayar, jadi hutang sampai kiamat. Kambing orang sebelah, dia naik atas kereta Myvi kita, patah wiper. Tuan kambing wajib bayar 80 riyal. Kalau kereta Ferrari 12,000 wiper. Kena bayar. Beruk orang sebelah, pergi start RZ orang sebelah buat lari. Wajib kena tuan beruk bayar 70,000. Jangan main-main bak binatang. Okey?